datang dalam rancangan Minangkat Double the Fun. Kamilah budak kaca mata. Ya tak ya Yes, tak kita ya. bertiga tau. Hari ni I jadi cikgu. Love it. I kalau cikgu yang rotan-rotan bang. Ni bahaya ni. I suka. You suka. You suka? I I suka. tacut. You suka I jadi tacut. Kalau you tak suka, I suka. You patut tacut. Okey, terbalik ni. Okey, so sekarang ni kita akan main satu game. It's called Pick Up Line. Okey. Yang paling wow dalam masa 30 saat. Okey? So, I Dua-dua akan orang worst yang risau. Tak mengapa. I pun worst juga sebenarnya. I Tak, bagi... soalan dia, siapa kena pick up sekarang ni? Imagine. Masa you tengah pick up your wife masa tu. Okay? Okay. So, I akan bagi rangkap depan 2. Lepas tu korang sambung Kena dengan... 4 kerat ke? Ya, 4 kerat lah. 2 kerat. Alah. 4 kerat lah. Okey, Okey, 4 kerat. Lepas itu korang kena bagi yang bawahnya dengan pick up line. Okey. Okey. So, I cuba. ready? Walaupun Tak apa, hidup kita I pelan-pelan, single. Kita pelan-pelan. Kalau bosan, kita edit je pendek kau. Okay. Let's go. Buang je Okey, terus. Buang je terus. Lepas tu ni tepung nak buat apa? Kau nak masak? Pencit? Yang I rasa kalau tak sedap, kena calit. Calit. Ke nak kena pukul? Nak pilih, nak kena calit ke nak kena pukul? Janganlah. Tak boleh. Calit. Okey, pilih. Tak pilih. Oh, okey. Calit. Okey, you nak calit, I bagi you calit. Okey. Sikit dululah. Okey. Okey dah. Kain merah di atas katil. Kain merah di atas katil. Tikus lompat sambil menari. Buat sambil menari. Pick up line, ingat ya. Kalau engkau yang aku terketil-ketil. Ayo. Ketil. Janganlah sampai aku tercari-cari. Wih. Percaya. Jangan tanya aku terketil-ketil tu apa. Faham-faham je lah. Faham-faham je lah. Aduh. Macam tak je. Lulus. Okey. Lulus lah. Sebab dia tak ambil masa yang sangat lama 30 saat. Okey, tak apa. Yes. Lepas. Abang, kalau tidak saya kejam dengan dia, saya kena kejam dengan abang juga. Kena fans pun. Okey. So, kedua. Abang, beli baju di kedai jamu. Apakah kau pergi kedai jamu? Pisang tergelincir atas meja. Okey. Beli baju di kedai jamu. Pisang tergelincir atas meja. Cantik rupamu. Okey. Susah ku nak cari di bawah meja. You rasa? Okey. Dulu bang. Okey. Dulu bang. Dulu bang. Sedap. Sebab kalau dia nyanyi, sedap. Jadi, kalau pantun tu, dia buat jadi lagu. I bagi peluang sebab first round. Lepas ni dah warm up. Second round, dia kena bagus sikit lagi, okay? Alright. Basikal terbalik depan rumah jiran. Apalah pembayang teruk sangat basikal Kucing terbalik depan pakai rumah jiran. selipar kuning. Kucing pakai selipar kuning. Basikal terbalik depan rumah jiran. An. Kucing pakai selipar kuning. Eng. Ya Allah, siapa dah buat pembayang ni? Ada depan you. Kalau hatiku dan hatimu berjiran, dah aku tak tahu ran mana satu aku nak pakai kan. Biarlah dua-dua kita terkeneng-keneng. Tadi kita ikutin kita. Keneng-keneng. Dia banyak cerita bahasa tau. Memang gini. Fitriah ya, lulus tak? Ya Allah. Okey. Second round. Lepas daripada second round ni tak boleh repeat perkataan tu. Tak boleh repeat pada muka kau. Okey, pada muka. Tak, dia boleh lagi. Oh, dia boleh lagi. Okey, abang. Sikit kot aku. Durian ikut naik basikal, bang. Ya Allah, kenapa? Macam mana? Durian ikut naik basikal. Durian ikut naik basikal. Air teh tumpah ke laptop. Okey. Durian ikut naik basikal. Air teh tumpah. Air teh Tumpah ke laptop. Tumpah ke laptop. Wajahmu terkenang-kenang. Apa mana datang kenang basikal? Basikal apa? Durian ikut naik basikal. Okey. Okey. Durian ikut naik basikal. Tumpah atas laptop. Betul. Air teh tumpah ke laptop. Kejeritaanmu tak disangkal-sangkal. Tanya Google. Yang paling meletop-letoplah muka top tu.
Markah kau tinggi lagi pada aku. Yo, Hebat. bagus. I think dia Hebat. Fitri Haya bagi dia tinggi markah. Hebat. Kalau I 27, ini 37. Okay, round warm up sudah habis. Banyak lagi ke? Round, ada lagi. Seorang 5. Tadi gol seorang 2. Round warm up sudah habis. Tiada talian hayat untukmu. Kau boleh repeat ingat Okey. Senduk hilang masuk kasut. Kenapa kau masuk kasut senduk lah? hilang? Rumah ni banyak saka ni. Tikus pakai kaca mata. Kaca mata. Kalau dah hatiku tersangkut-sangkut, takkanlah awak saya tak nampak depan mata. Bang. Terror, bang. Kita lawan. Okey, abang. Buku jatuh ikut angin. Buku jatuh ikut angin. Telefon orang tengah malam. Telefon orang tengah malam. Buku jatuh ikut angin. Telefon orang tengah malam. Bila ku tengok wajahmu ku berangin. Marah. Betul lagi orang. Malam. Tapi setiap ku terkenang wajahmu di setiap malam. Tak boleh repeat. Dia repeat. Salah. Dua-dua dia repeat. Nak caleg ke nak pukul? Abang pilih. Abang, cepat bang. Abang nak kena caleg ke nak kena pukul? Caleg lah. Abang caleg. Abang caleg diri sendiri. Caleg lah. Caleg. Buat dia marah I lah. Sekejap lagi bagi balik iPhone kau tu. Macam mana? Okey, kau Main personal. Kau macam tu, I caleg lah. You kena caleg. Abang? Sekejap. Tak apa. Kau pun takut kan? Tak. Terfikir orang ni. Okey, hidung. Tu dia, bang. Okay, cantik. Tapi solidarity I letak kat I sikit juga. Solidarity. Solidarity. Sweet lah, bang. Sweet. Kita orang kalau IFS kena, yang bawah pun kena juga. Sikit lah. Walaupun dalam hati ni padan muka dia. Okey. Yo, sapu tangan dalam kocek. Apa dia? Sapu tangan dalam kocek. Aku sebut kocek, kocak lain kam siap kau. Kocek lah. Sapu tangan dalam kocek. Ikan paus muncul di kolam. Ikan paus muncul di kolam. Yes. Kalau dah hati ini terkocek. Tak boleh. Dah kocek. Warm up round tak boleh. Repeat. Tadi terkocek. Tak boleh. Repeat. Kocek dah. Atas kocek aku dengar cek je. Bukan kocek juga. Tak kocek. Okey, jadi nak try tak? Bagi gambar. Ya, tu dia. Abu apa benda yang cerita Shaolin dia. Kau sabar. Okey, go. Abang, telur goreng ikut atas pinggan. Kenapa dia ikut atas pinggan? Telur goreng ikut atas pinggan. Dia jadi terus special. Senduk hilang dalam mangkuk sup. Enggan dengan sup. Okey. Hatiku berenggan-enggan. Oi, kau makin baju bang. Sup, aku nak dengar sup tu macam mana kau buat. Membuat hatiku berdesuk. Ini tidak adil. Berdesuk. Okey. Okay, next sebelum aku lagi banyak muka aku kena. Last untuk you dan last lagi untuk you. Okey, basikal warna merah. Topi di rumah jiran. Merah dan jiran. Ya. Basikal warna merah, topi di rumah jiran. Lama sangat. Cinta aku lebih tinggi dari amarah. Boy. Kalau kau tidak terima, aku akan run. Gitu. Run. Okeylah. Boleh lah. Okeylah. Nampak sangat aku bodoh bang subjek ni. Aku tunggu segmen Tak dua. apa. Kau sabar bang. Okey abang, ayam menari atas meja. Ayam menari atas. Ayah ke ayam? Ayam menari atas meja. Slime jatuh ke dalam kasut. Slime jatuh. Ya Allah. Ya. Sabar je. Walaupun namamu susah ku eja. Hebat. Apa tadi ujung? Slime. Kasut. Slime jatuh. Okey. Walaupun namamu susah ku eja. Tetapi cintaku padamu tak pernah kusut. Dia sepatutnya susut dia. Tak apa. Okeylah tu. Okey, boleh.
Boleh. Kelas. Dia kelas. Syabas Betty, syabas. Syabas Betty. So dalam game ni, setuju tak dengan I yang Abang Zarul menang? You win. Tahniah abang, tahniah. Buah mama kau. Okey, tahniah. Okey, game seterusnya bang. Game last. Game ni nama dia, sikit kita pergi sekejap. 5 second rule. 5 seconds rule. Kalau okey, 5 second rules ni kalau dalam Malaysia Airlines adalah abang ceritakan 5 second moment of truth. Impression lah. Impression. Kita mentafsir setiap passenger tu, kita ada masa 5 saat sahaja. Itu memang dalam SOP. Good morning. Untuk tafsir. So kita tengok adakah dia baik, ada suspicious, ada bawa something dalam scanning dia. Kalau ada 5 seconds. Scan I apa you dapat? Letup. You superstar, duduk business class. Lulus. Wow, gitu. Ya, 5 saat, okey. So, I ada 20 soalan. So, lawan siapa cepat tekan? Ya. Okey. Ni kat tengah lah. Okey. Soalan pertama. Okey. Namakan 3 benda yang you buat masa orang tak nampak. Oh, okey. Okey. Ready? 1, 2, go. Apa tadi? Namakan 3 benda yang you buat masa orang tak nampak. Okey. Masa orang tak nampak. Bear. 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 Oh, bear. Kenj. Kenj. Lambat bang. Habis dah. Okay, kita yang buang masa. Dah 20 saat. Okey. Nama 3 cara you sembunyi makan. Takut. Pilih! Aku tunggu kau dia lambat soalan kita calik dia. Nama 3 cara you sembunyi makanan bila lapar tengah malam. Telefon Grab terus ambil dekat pecah ais terus pergi dapur makan. Salah. Sembunyi makanan ya. Kita cakap sembunyi makanan bila lapar tengah malam. Salah. Okey, soalan ketiga. Aku baca tak betul cuma bahasa Inggeris. Aku rasa kau lagi elok. Oh, dia faham no. Okey, dia faham. She. Nama 3 benda you cakap sorang-sorang tapi malu nak bagi orang lain tahu. You bila nak pusing ni? You siapa nak tekan? Aku tak tahu, aku takut. Bagi dia salah lah. Okay, nama 3 benda you cakap sorang-sorang tapi malu nak bagi tahu orang lain. Aku handsome, aku kacak, aku berjaya. Bagus. Mak suka yang tu. Cantik. Bagus. Okey, nama 3 cara you cover bila tergelincir depan orang ramai. Aku buat-buat macam happy, okey. Semua tak ada masalah dan aku move on. Oh, macam jatuh longkang tu. Bagus. Aku baru nak cakap. Okey. Mama. Nama 3 benda you buat bila bos tengok tapi tak nampak. Apa dia? Lompat soalan ni. Nama 3 benda you buat kalau terserempak ex tengah jalan. Wait, buat-buat macam happy, dia paling cantik dalam dunia dan I terkenang you. Nak juga bagi dia tahu. Taklah, buat-buat je. Buat je. Bagi dia perasan. Ada muka kau. Badan. Okey, nama 3 benda you buat kalau hujan tapi tak ada umbrella. Ui. Aku tak jawab bang. Aku menang segmen 2. Ya. 3 perkara. 3 benda you buat kalau hujan tapi tak ada umbrella. Cari tempat teduh, pakai baju hujan, duduk dalam rumah. Oh! Okey, boleh. Boleh. Comot no, dan dia tengok bapak siapa ni. Suami siapa ni. Tak apa. Okey, nama 3 benda you makan tapi orang ingat healthy. 3 benda yang you makan, orang ingatkan healthy padahal tu. Sayur, misui dan Family Mart. Oh, healthy pada kau Tak, Sayur healthy. Sayur, konon-konon sayur tapi tak pun. Oh, faham. Misui mana healthy? Misui tak healthy. Kalau Family Mart tu saya terima. Okey lah. Ya, senang kerjaan. Move on. Kau jangan gelak sangat tau. Kau sokong aku. Bukannya kau gelak. Penat-penat sebulan aku bayar. Lepas tu kau dah gelak-gelakkan aku. Yang sumpah ni. Kucing. Menjenguk. Dia kat siapa tu? Tak tahu siapa yang dia. Ya Allah. Geram. Pasal saya aku, dia ketawakan aku. Inilah maksudnya kan? Inilah maksudnya. Okey, nama 3 benda you lakukan bila telefon mati bateri tengah-tengah meeting. Dia kisah tu. Siapa nak jawab? Tengah-tengah meeting. Bateri phone mati. Aku pretend macam aku banyak job. Lepas tu aku cakap je, sambung je biarpun dalam apa. Tapi aku happy. Okay dah.
Itu namanya menjawab membabi buta. Ya, jawab membabi buta. Tak langgar pun jawapan tu. Okey, I love you. Okey. Nama 3 benda you buat bila tengok drama sedih seorang-seorang. Nangis, terkena X dan menangis. Telefon. Semua singus lagi. Buat ingat. Okey, lepas. Itu bagi apa kan? Ya Allah. Aku. Tengok alah ni alah tau men. Nanti bagi berus nak blending. Nak blending. Okey. Dah lah tu. Ada. Nama 3 benda you buat kalau Macam aku boleh jawab. Kalau tertinggal kunci rumah. Abang dah jawab sekarang. 1, 2, 3. Pergi telefon siapa-siapa, ambil kunci aku balik dah. Tu je. Boleh. Boleh tahan. Boleh lah. Hebat juga dia. Cari separuh lah. Boleh. Biar. Tak, soalan last aku saya tak ada jawab. Okey. Yelah. I suka lah dong. Redha lah. Hari ni punya tema apa katanya? Redha. Pasrah lah. Pasrah air. Ada habis. Redha air. Habis dah lah tu. Belum. Okey. Nama 3 benda you lakukan bila naik lift tapi tak ada orang. Naik ni memang seorang-seorang. Apa you buat dalam tu? Main kuku, tengok handphone. Kau hidung? Kentut? Aku ada hidung kentut. Tapi CCTV ada bang. Sebab kan I yang jawab kan? Sebab I yang jawab. Okey, terima kasih banyak-banyak guys. Thank you so Ini memang kena sokong. Kita tak boleh percaya dia. Dah nak habis ke belum? Dah habis. Jawab betul lah Doni. Thank you so much sebab participate in this game in Min and Cat. And I just want to say thank you kepada siapa? Kepada Di Mak Lang Cafe. Di Mak Lang. Di mana? Di Mak Lang. Dan terima kasih untuk My studio dekat sini. Kalau korang nak buat photoshoot ke, macam I cakap lah. Okay, kalau nak buat photoshoot, graduation atau family ke, raya ke, boleh datang dekat sini. And also artists. Thank you so much to all our sponsors. Kita jumpa lagi di Min and Cat yang lain. Bye! Wait! Thank you guys.